dan kita nak cari makan-makan. Okey, itu je. So far tak jam, hujan rintik-rintik saja. So, kita sambung nanti. Dah selesai. Slide left. Okay, so sekarang dah pukul 3.30. So kita nak Continue makan for dahulu. 800 meters. But so far kita tak tahu lagi kita nak makan apa. Tapi sebab Nadia tak makan lagi, husband Nadia pun tak makan lagi, anak Nadia pun tak makan lagi. So kita orang decide decide untuk makan kat sini dulu. So dekat sini kalau Nadia tengok ada KFC, ada McD, kedai-kedai makan like macam R&R lah kot kan. So tak nak makan apa? Ya, makan apa ya? Parking dulu. So sekarang kita tengah cari parking dulu. Tengok siapa yang keluar. Lepas tu kita decide nak makan apa. Itu je. Sebab tak ada parking, so kita orang terpaksa teruskan dulu perjalanan. Lepas tu baru kita pergi makan. Okay, so tak adalah jauh sangat. So Nana dah lapar. Okay. Itu je. Still jauh lagi. Sekarang dah pukul 10. Kau ada bikin cat biasa. Okay. Tak pernah mari. Ada ke sini? Boleh je kot. Tak boleh. Okay, so sekarang kita dah sampai dekat Agro Mall. Actually, tak tahulah pernah mari ke tu. Tapi rasa macam dah lama sangat tak mari. Kalau mari pun mungkin dengan Abah lah kot dulu ya. Main apa? Oh, dengan Abah. Kita GP ni. Wah, tapi kita dah hujan ni. Macam mana? Oh my god. So, kita sekejap sebab hujan. Kita dapat juga. Oh, kat sini banyak makanan. You hungry? You hungry? Okay. So, kita dah lapar. Kau bina nak bikin Kita GP. nak kan ya? Tak bina rekod. Okay. Alright, so sekarang kita dekat Medan Tourist Club. So, husband Nadia tengah order sup. Sebab Nadia nak makan sup. Tapi Nadia tak tahu dia nak makan apa. Dan Nadia dia nak buah-buahan. So, kejap lagi kita orang nak pergi dragon fruit. Cantik juga. Kedai pun banyak. Pilihan pun okey lah. So, ada mall, ada Mahidin dekat dalam tu. Actually, McD dengan KFC pun ada. Tapi Nadia dah maksud nak. Okay. Beli apa yang? Biasa. Wah. Oh, ni ada. Anak. I don't want this one. What you don't want? I don't want this one. We eat together. Okay, so Nadia makan kuih sup. Sebab sini sedap juga lah. Tapi masih sikit. Just nice lah. Cuma masih je. Okay lah. Overall okay, sedap. So, kita makan dulu nanti kita sambung. What's that? Wow. Oh, you buy? No, this is daddy. Wow, daddy one. And then, is this yours? Yes. What's this? Wow, dragon fruit. Okay. Oh. Guys, kita dah makan. So
kacang kat atas tu. Tapi okey lah. Cuma tadi apa kuih tiaw sup dia tu tak sedap sangat. Tak tahulah rasa macam ada bau kambing macam tu. Tapi my husband cakap bau daging. Tak tahulah tapi Nadia macam tak boleh makan sangat so tak habis. Dia sedap. Tapi kuah dia masin. And then dia ada macam bau sikit so I tak boleh nak habiskan. Lepas tu kita orang beli cempedak goreng. Wah, siapa yang berhenti dekat tadi RTC korang wajib pergi beli cempedak goreng. Memang sedap. Memang sedap sangat. Tadi berapa entah RM7 ada 10 ke berapa tak tahulah. Tapi dia goreng memang sedap dan rasa macam nak repeat. Tapi sebab dia dah makan banyak sangat, so belilah. Tapi kita dah tahu dah. So kalau nak cempedak goreng yang sedap, pergi yang tempat tadi. Pandai adik tu goreng. So lagi 1 jam 30 minit baru kita sampai Penang. Okay, itu je. Kita tak mau makan nasi kandar kat sini sebab tak sedap. So kita mesti makan nasi kandar dekat mana? Dekat Penang. Ya? Ya. Okay, so itu je lah. Bye. Kita dah terlepas. Kita akan naik jabatan dulu. Lepas tu baru buat pusingan untuk ke Batu Kampung tadi. But it's okay. Kan kita kan enjoy. So layanlah view. Okay. Kita akan hadap jam. Tak lama, mungkin less than 1 hour. Sebab tadi dah terlepas masuk. Kita nak pergi ke Batu Kawan je, tapi dah terlepas masuk ke Penang, Jabatan Penang. So, tapi tak apalah kan, at least kita boleh tengok. Okay, so hopefully kita dapat sampai awal. Sebab mungkin malam ni nak pergi keluar. Ini biasalah kan, benda nak jadi nak buat macam mana. Tak apa. Okay. Serius dia untuk salah nyanyi. Aduh. Bye kakak. Bye. Oh, matiin dah. Thank you kat sini, Maddie. Kondo punya. Wah, ada Colombia, Asia. And fried. Hey, matiin, now you catch me. Ini bilik yang kita orang tidur kat sini. Hours. Wow, it's so chunky. What the plan? Maybe for your head. Yang. Tada, yang. Tengok ni. Okay. Oh, I want that button. I can just straight one. Oh, I want that big one. What is that do one? What's this? It's the button.
Go. Nak cukup tu. Yum, 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 yum. So yummy. Okay, dah. Go. Hey, Dah. Enough lah. Let's go. Ni nak ke apa? Martin, see? Okay. Show mommy. What do you get? Tea. What about the straw? So, kita makan nasi kandar, ayam goreng dengan telur ikan. Mari mana? main dia. Nak ambil video Ivy. Dari sebenarnya dari Kelantan. Dari Kelantan. Dari Kuala Lumpur ke Kelantan. Ivy punya. Hai. Ni dua orang nak buat apa ni? What are you doing? Martin, what are you doing? Kakak. Ya, kakak, what are you doing? So hari ni hari kedua kita dekat PNG. So hari ni Nadia dengan So hari ni sebenarnya ada majlis akikah Arisa. Tengok banner besarnya, ya Allah. Itu majlis akikah Wan Ivy Jasmine. So big. Okay. So kita nak makan-makan. Kita sabarnya nak makan. Bau macam sedap sangat. So kita pergi tengok. Okay. So nanti ambil video suasana dekat sini. Ramai juga orang. Maksudnya saudara mara diorang ramai juga kan. Okay. Tengok husband saya sikit. Yang. Mommy, help me. Help Daddy. Ask Daddy help. Daddy. Untuk belom kecil aku. Untuk kecil aku. Baik tak buat balon clown. Betul. Dan Jaden punya. Tak boye. Abi. Dia suka kamera lah yang. What's your name? What's your name? Ivy. Abi, Ivy. dari sini. Ivy, smile. Tengok topa. Hey. Okay, kita dah siap makan. Sedap, makanan sedap, semua sedap, sedap lah. Alright. Loh, Enak lah. kita ambil gambar kita. Kami ni kan. Kita kantor.
Cepat take video. Dengan pasir. Kalau tak ada tak. Ni buat apa ni? Kan? Ah, tutup ukur. Okay, 1, 2, 3. Buah eh? Sebab bau keluar daripada peti. Yelah, tahu. Sakit. Okay. You want another one? Dia makan dah ni. Oh, okay dah. Ha. Sakit. Jadi kita biar lama tu dulu sebab dia keluar daripada peti. Siapa? Ah tu. Kincik air bukan? Monkey. Help me! No, I want to pee. No, Because you both of you fight. no, I don't want to fight with you. Tapi stick. Itulah takut kau tu lain. Sedap apa? So hari ni kita makan dekat Yusuf Restaurant. Yusuf Restaurant nasi kandar. Okay. Ha? Aduh. What do you want to have? Sekarang kita dah nak balik. Baru lepas makan Yusuf Restaurant. Sedap. Korang kena cuba. Dia punya rasa memang sedap daripada nasi lemak. Nasi kandar Ali Khan semalam. Siapa yang nak try boleh cuba dekat sini. Okay. So Nadia bagi rating 9/10 sebab Nadia suka semua sedap. Telur ikan sedap, sayur sedap dan juga nasi dia pun sedap. Wah, dia manis-manis. Nanti whisper. Oh. Nanti whisper. Whisper. Jay. Dia suka ambil gambar. Nanti kita ambil gambar dulu Okay. Saksikan
Yay. Everyone stay here. He want to go home. Jada duduk tunggu je. Tengok sana Jada. Jadi ambil tu. Peace. Okay. Buat muka lalu. Hello. Hello. Okay lah. Bye-bye. Bye. Bye. Bunda. Yeah. Wow. Atin, Maria, come. Sini. Duduk sini. No, it's mine. Look, Kakak, go. So, kita dekat Penang Hill. Nanti Penang Hill ya. So, kita nak pergi naik dekat atas sana. Tapi ramai orang, tak tahu lah macam mana. Tak sure lagi. So, kita tengok-tengok dulu. Kalau okey baru kita naik. Okay, Ivy. Maria. Okay. Dah. Hello. Maria. Hello. Bye-bye. Take photo. Ramai orang kat sini. So tak tahu lah tiket dapat ke tak. Hopefully dapat. Okay, jom. Yeay. Martin. Maria. Martin. Kita dah ada tiket. So harga tiket RM40. Kita beli yang express punya sebab tak nak beratur. Kalau tak nanti 2 jam. So sekarang kita dah boleh masuk. So jom. Okay, jom. Okay, jom. Ha? Masuk. Sini. Wait. Mana? Ayo pergi dulu. Ayah ni nak berhenti ni. Jom. Presley. Mana kakak? Kakak, where are you? Kakak at the front.
Sini cik. Mati kau. Wait. Di. Hello, tengok semua. Ayah. Lupa sana. Wow. Kakak tengok kakak. No, itu kodok kuning. Tinggi. Maya, wait Maya. Gambar. Wah, cantiknya. Ya. Dapat jabatan. Ha. Mana? Nampak. Ramai. Dia nak tengok tanah je. Ah. Right. Jom kita tengok skywalk. Jom, ya. அந்த பிளாட்ஃபார்மோட பிடிக்கலாமா? Ya, jangan tengok ni. Anak nak tengok nanti, susah. Ni 2 minit je. Minit lah. Tengok ni. Tengok, Mati want to see. Tengok daddy je lah. Daddy tengok apa daddy? Matin. Memang Mami suat eh? Ha? Ya nak ah. Ke? Tak ada dah. Ice brown lah. Tu naik tu.
Harga? Wah, so nice. Martin, careful. 那我吃不消。 Yang, Martin tu yang. 我能走啊？我只 Boleh, boleh. Yang tengok anak tu. Ya Allah, berjalan. 我也看一下。 Oh, ada playground lah pula. 算了，我还是只拿我的电动行李箱和拼豆就好了。就这啊？ Alamak. Sakit? Mati, wear your shoes lah. Mati. Raya. Raya, don't go video. No. Tak payahlah. Dia nak buat aku ni lah. Cable car. Yang, nak buat cable car lah Yang. Yang, dia nak buat cable car. Nanti tengok ada apa kat atas. Tengok view je.你就扶着栏杆啊，到之前的扶着栏杆，对吧？没关系，做之前扶着。 Si. Raya tengok. Tengok tu. 在之前抓手抓的栏杆，那你坐我身上。Pedro udah nggak lagi tim ya. You guli? I'm scared. Go, si. You guli? Oh my god! 加速了。差不多就这样。 Wow. 下盘。 Guli or not guli? No. You guli?
下楼拍到。可以收起来了吗？哦，不行。Ah, sini Maria, sini. Really? Tu tengok. 先不管了，拿着吧。 Oh. 不用挂了，你先拿着吧。你要车来交汇。错过了什么？分叉。 Oh. 错过了啥？ 这个有点刺激哦。 Roller coaster lah. 哇，你要扶着前面最前面。对，大家都扶着。对，你可以把镜头变得。 Mami. Nanti dah. Kita dah nak balik. So sekarang dah pukul 1. So sekarang kita nak pergi makan. So dekat atas tu tak ada kedai makan sangat. So kita orang decide nak makan dekat luar. So nasi pasta. Okay, itu je. Bye. Tunggu. Lintas jalan. Alright. Nanti Maria. Sampai di Hamid. So sekarang kita nak pergi makan Hamid ya. Kita beratur dulu sebab panjang. Tak sure Hamid mana. Tapi tak apa, kita beratur. Sini ke? Hamid dia. Titin, si Mami. Mai. Mau ke Shishi? Maria. No. Nanti Mami bye. Oh. Bina, awak tak nak share kan? Kita share. Mana apa ya? Kasih dapur apa ni nak beli? Okey. Sudah dikena guna dulu. Sarban satu, sarban lain. Ais kapal. Special lah. Alamak, dia order air. Tak apa pergi situ ke?
dia punya laci. Dia ambil video dulu. Baru nak ambil. Amin. Lepas. Ini dua. Bos, kacau bos. Wah. Celok pundu celok pundu pula. Cendol pulut pada. Penang famous ice tingkap. So kita nak cuba. Apa mam? Abang. Ada dengan nak dia nanti. Kakak boleh bawa balik ke. Oh, tak.